Berdiri megah kota tua. Yang pasal Angkor Thom tu tak boleh buat carbon dating untuk dapatkan berapa lama kejadian Angkor Thom. Sepatutnya lah. Dan mereka kata ada layer di bawah tu. Dan yang paling menarik dekat Angkor Thom tu ialah apabila tuan baca dalam ni kan. Baca dalam ni dia sebut jin simut masuk ke, bukan semut, jin simut dia masuk ke dalam bandar Angkor tu. Dah masuk dalam bandar Angkor tu, pulau Angkor tu, dia tengok kat situ ada satu mahligai. Tower tu ada burung Garuda. Dia panggil burung iqab. Burung iqab dalam ni. Dalam ni pun panggil burung iqab. Memang ada tower tu burung Garuda, dan dekat satu kawasan pagar tu dia ada 2 patung harimau. Dalam ni disebut patung harimau. Bila kita refer versi Ibn Kathir, dia sebut 2 patung singa kan. Tapi mula-mula kita tengok, oh patung harimau ni memang versi Asia Tenggara lah. Mungkin Angkor tu dekat Asia Tenggara, Angkor yang disebut dalam ni. Tapi apabila kita baca dalam versi Ibn Kathir, tafsir dia mengatakan 2 patung singa. Dan bila kita tengok satu-satu balik, remnant puing-puing kota-kota lama dekat kawasan Kemboja tu, Siam Reap, Tonle Sap semua tu kat kawasan tu, kita tengok memang dekat Angkor Thom tu ada 2 patung singa. Patung singa yang duduk di tengah tu dan 1 patung manusia kat kawasan tu. Sebiji dengan apa yang disebut dalam ni, cuma dalam ni disebut rimau lah. Ibn Kathir sebut kerajaan Simut yang diserang tu kan. Dan Ibn Kathir sebut tahta Sulaiman, dekat situ ada 2 patung singa kan. Jadi ini versi-versi yang bercanggah antara satu sama lain, tapi menceritakan tentang perkara yang sama, watak dengan bentuk berbeza sikit. Itu saja.